Assalamualaikum. Sorry sebab tadi pasal jam. Okey, pasal guys, cerita pun nanti balik. Assalamualaikum guys. Okey, sebab kan tadi tempat sambungan yang dia nampak kelebat putih tadi tu, and warna dia macam mana? Kita tanya dia lah. Okey, yang ni video, yang ni cerita kedua lah bukan cerita pertama. Kalau cerita kedua tu mungkin sekejap lagi. Okey, cerita kedua tu bonus. Cerita pertama ni, saya tengah ambil makanan daripada PS. Tiba-tiba saya rasa ada benda. Dalam cerita bonus nanti panjang. Dia sikit lah. Tiba-tiba saya ada rasa kelebat putih. Tengah pegang tadi. Tengah lalu kat depan saya. Tiba-tiba saya pun lari yo. Lagi tu potong terus. Saya bagi tutup lah. Rasa seram sejuk dia rasa. Ni cerita kedua sebab cerita dia pendek je ni. Sekejap saya nak tengok. Okey. Cerita kedua ni pasal saya kat sekolah. Situ saya tengah main. Situ saya punya kawan itu panggil dia Dam. Dam ni dia kata gini. Dia panggil Dam laki Dam ni tengah ajak saya main apa entah. Main ca. Catat lebih bawah. Ejaan dia ejaan dia CHARLIE. Nanti kau tahulah. Serius. Saya bagi dia cari. Oi, apa tu? Ada orang buang sampah. Okey, lepas tu saya tengah main pintu tu. Saya rasa ni. Terus saya rasa debang ni. Saya tengah main mesti tu. Kawan saya tanya, adakah kamu ada di sini? Dia kata yes. Lepas saya tanya, adakah kamu suka makan? Adakah kamu menculik? Ada bau? Saya nak tunjuk. Dia yes, bos. Dia kata yes, bos. Yes. Dia kata yes, bos. And then aku tengah buat benda-benda tu. Tiba-tiba pak. Dia muncul. Kakak saya tu. Dia tunggu. Betul. Apa? Betul saya kata tak ada hati. Tiba okey baca pusing semua. Sebab saya which saya boleh nampak kan. Ya, saya nak tengok. Orang kena tengok sekali buat video sebab kadang-kadang punya telefon ni boleh jam. Jadi kata kadang-kadang boleh buat menyebab apa-apa entah. Lepas tu itu nanti saya. Okey. Ini video kedua 25 and then like and subscribe. Dan ini waktu saya rasa dah baca kursus ni baru rasa lega sikit. Okey, itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa like, share, subscribe and turn on notification. Okey, okey. Cubalah korang komen video apa yang patut kita orang buat. Cuba komen je. Cuba komen. Dan cuba komen tahu nama. Tolong. Okey, bye. Assalamualaikum.